Lepas tu saya cakap minta maaf. Masuklah Tok Mat pun mesej saya. I rasa elok you guna platform ni, you kena berucap lagi tahun ni. Saya jawab minta maaf saya minta maaf sangat-sangat. Saya minta maaf saya tak dapat nak penuhi permintaan Datuk Seri kali ni. Sebab saya kata saya tak nak jadi jurucakap tiap-tiap tahun. Saya kata saya tak nak jurucakap tiap-tiap tahun. Lepas tu pada ada yang orang lain pula yang tanya saya. Ada orang tanya saya, macam mana kau tak nak ke? Tak nak lah, yang dulu pun tak boleh buat lagi, saya kata. Kan? Sebab ada orang suka cakap tiap-tiap tahun. Saya buat apa? Saya kata saya nak, kita untuk apa? Bukannya untuk capai apa saya berucap banyak kali. Ya. Faham. Ada orang dia seronok bercakap, dia seronok sangat bercakap kat depan tu. Kau marah siapa pun tak tahu, kau bergaduh dengan siapa ke pun tak tahu. Kan? Tapi pada saya syukurlah selagi ucapan saya tu masih diingati. Dan kalau tengoklah semua benda yang saya sebut dulu tu semua ada kena-mena dengan bersifat inklusif, campur orang. Betul lah. Berhenti-berhentilah dah ambil dada. Wah ni lah ni lah jasa saya. Tak, kena cakap alhamdulillah Allah izinkan dapat buat macam ni. Dah belajar mengenal diri. Saya tegur dah benda tu. Memang selepas daripada ceramah tu memang nampak lain macam lah Ustaz Tapi ni saya nak tanya sikit lah dengan Ustaz normally dalam Malaysia ni kalau engkau ada title Ustaz di depan ataupun pendakwa, mesti parti ni kita dah tahu dah parti apa, kita tak nak sebut kat sini lah. Tapi bila Ustaz, bila orang dah cok sebagai parti UMNO pada ketika itu, ada tak tomahan-tomahan daripada luar? Macam saya kata tadi lah, mula tu ada. Tapi lama-kelamaan dia tahu. Sebab saya tegur, saya suruh orang pergi masjid. Kita general lah kan? Mana ada dalam masjid campur orang, jangan bangga diri.